Yang di-Pertua saya ingin mengambil kesempatan untuk mengalu-alukan kehadiran guru-guru dan juga pelajar-pelajar kolej tingkatan 6 Tunku Mukhlis Seremban yang diatur oleh YB Rasa. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Dipersilakan Yang Berhormat Arau. Terima kasih Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rakyat Malaysia, orang-orang muda semua. Suhakam. Kita bercakap pasal Suhakam, tetapi kita kena ingat pergantungan ataupun pergantungan supaya Suhakam buat macam-macam pelbagai perkara. Ada perkara yang kita tengok melanggar hak asasi kemanusiaan, kita minta Suhakam. Tetapi kita tahukah apa Suhakam? Suhakam ini ialah satu badan yang ditubuhkan di seluruh dunia. Ada badan yang sama, contohnya macam di Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Filipina, Commission on Human Rights, Australian Human Rights Commission, Thailand, the National Human Rights Commission of Thailand, Cambodia, the Cambodian Human Rights Committee. Jadi bila kita nak cakap pasal Rohingya nanti, saya nak beritahu bukan saja diperjuangkan oleh Suhakam, tapi negara-negara lain pun ada komiti berhubung dengan National Human Rights Institution, ya. Tahap kuasa Suhakam tidak ada kuasa. Dia boleh menyiasat dan membuat inquiry awam saja dan memberi show kepada kerajaan. Di Indonesia tidak ada kuasa, tetapi tidak ada kuasa dakwa secara langsung, tetapi bertindak sebagai penyiasat utama untuk kes pelanggaran hak. Filipina tidak ada kuasa dakwa penuh, tetapi mempunyai kuasa kuasi judicial untuk memohon perintah mahkamah. Ini adalah dia punya tahap-tahapnya. Mana kata di negara-negara lain ada ke tahap yang lebih daripada sederhana. Malaysia ni dia anggap sebagai di pihak sederhana. Sebelum kita cakap pasal Suhakam, kita kena perkuatkan Suhakam. Suhakam kita tengok peruntukan yang dibagi oleh kerajaan, kalau saya tak dapat maklumat sebelumnya, mungkin dalam 13 ke 15 juta untuk buat operasi, ya. Saya cadangkan dinaikkan kepada 20 juta untuk membolehkan Timbalan Menteri yang akan menjawab kejap lagi, tolong tengok, dinaikkan 20 juta untuk membolehkan mereka buka cawangan. Sekarang ni ada di KK, Kuching dan juga Kuala Lumpur. Buka cawangan di Johor, di Selangor, boleh combine dengan Kedah, no problem. Buka cawangan, bagi sikit peruntukan tambahan. Dan ahli Suruhanjaya dalam kadar allowance yang begitu rendah sangat dinaikkan sedikit untuk membolehkan mereka bergerak dengan lebih cergas. Walaupun mereka buat kerja ni sebagian besarnya secara sukarela, tetapi mereka hendaklah dibagi allowance yang berpatutan. Jadi dan dengan itu kita boleh bergantung harap kepada Suhakam. Jadi Suhakam yang pertama tugasnya ialah tentang kemanusiaan. Jadi di antara orang yang bercakap tentang Suhakam ni, kami ahli parlimen. Ahli parlimen bercakap tentang pelbagai perkara, terutamanya membawa maklumat daripada Suhakam kita bawa ke parlimen. Kami nak mengadu kepada Suhakam bahawa kami ahli parlimen ni ada dua kelas. Ahli Parlimen Malaysia ni ada dua kumpulan, dua kelas. Kelas kerajaan, kelas bukan kerajaan. Pembangkang dan juga kerajaan. Suhakam tengok ni, ini melanggar hak asasi manusia. Yang langgar hak asasi manusia, kerajaan, menteri. Iaitu dengan tidak memberi peruntukan kepada ahli-ahli Parlimen Pembangkang. Betul tak? Oh, tangan bagus. Ahli Parlimen Pembangkang tidak ada peruntukan. And then kami disuruh masuk select committee, jawatankuasa. Saya buat hadir jawatankuasa kemanusiaan. Saya duduk dalam jawatankuasa kemanusiaan, dalam saya sendiri dihina sebagai ahli parlimen. Tidak dibagi peruntukan. Merangkak kami. Kami terpaksa meminjam sana sini untuk meneruskan kehidupan. Ini adalah satu perbuatan yang tidak adil. Suhakam boleh buat macam-macam kajian. Buat kajian di parlimen dan bagi show kepada kerajaan. Kerajaan pada Sobri dulu bagus. Bagus sebab dia bagi peruntukan semua sama pada ahli pembangkang. Macam mana boleh jadi bagus? Okey, terima kasih. Tapi malangnya kerajaan sekarang tak ikuti, walaupun perjuangan utama kerajaan sekarang, PMX berjuang habis-habisan bagi hak sama rata, sama rasa.
Tapi bila dia memerintah, dia seorang merasa, kami tak merasa. Ini adalah perbuatan yang cukup zalim, suhakam kena siasat. Yang keduanya ialah berhubung dengan Arau. ni orang asli. Arau, minta pencerahan. Arau minta pencerahan, pendang. Penjelas kejap lagi, siapa ni? Arau, pendang. Orang awal ya. Jangan lama sangat. Awal. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Saya nak tanya, dulu kita punya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, masa dia di Pembangkang, dia berjanji akan menghapuskan kezaliman, akan menegakkan keadilan. Tapi ada peruntukan sebahagian daripada kezaliman, patutnya dia bagi kepada MP-MP kita. Sekian, terima kasih. Ya. Sebahagian daripada ucapan saya masuk dalam ucapan saya. Terima kasih awang. Lama tak nampak mana pergi. Okey, mari tajuk ni balik. Ya. Keadilan sekarang ni bukan saja di Malaysia, di dunia pun berlaku ketidakadilan. Piala dunia pun ketidakadilan. Orang yang bagi kad merah dibenam main. Orang dah masuk bola, dah masuk semalam Morocco, Egypt dah masuk bola, dibatalkan. Itulah Piala dunia. Dunia pun ada masalah. Walau dalam semua rakyat Malaysia semua menyokong Argentina. Saya dengan hebat mempertahankan Egypt. Saat 80 minit, 10 minit sebelum habis, Argentina bagi dia 3. Tak apa, saya kira dia dah menang. Okey. Dah bagi 2 biji sehingga orang sakit jantung kerana melihat kehebatan Egypt. Okey, balik tajuk ni balik. Orang asli. Saya banyak benda yang cakap pasal orang asli. Saya nak cakap satu benda ya. Sekarang ni tindakan mesti diambil kepada pencerobohan tanah orang asli. Macam di Pahang, kurang-kurangnya di satu tempat, saya tak pasti, mungkin di Rompin, tanah orang asli telah diceroboh, tetapi Yayasan Pahang telah ambil balik kawasan itu dan hasilnya dibagi sama rata sebagai saham kepada orang asli. Banyak lagi tempat, termasuk di lodging kawasan saya. Bukan saja mereka ceroboh, tanah kubur orang asli pun diceroboh. Hak yang tu kerajaan kena ambil tindakan serta-merta. Ini tanah kubur orang asli yang kita tahu bahawa ini kubur. Saya tahu kalau orang asli ni, kalau tanah rendah macam tu kita tahu kubur orang asli. Itu dia ceroboh. Dan kita tahu bila mereka ceroboh, orang asli dalam keadaan mereka nak pertahan apa, hanya mereka boleh buat demonstrasi dan sebagainya. Tetapi kerajaan kena ambil tindakan dan sebahagian daripada penceroboh ni bukan orang Malaysia, orang luar. Ataupun orang Malaysia ceroboh, orang luar bagi modal. Akhirnya mereka bertanam sayur secara berluasa di lodging dan juga di Kemerahan Highland. Ambil tindakan kepada tanah yang telah diceroboh. Hak yang lain itu serah kepada orang lain untuk gazet dan sebagainya. Tapi kawasan yang diceroboh ni, tanah tu kalau sudah mendapatkan hasil itu nak bagi kepada Yayasan Negeri bagi balik kepada orang asli. Itu cara yang paling cepat untuk kita mendapat manfaat. Kita perjuang dari segi undang boleh, tetapi lambat. Yang ni tanah dah ada, hasil dah ada. Boleh kita dapat dapat Arau, sekali lagi minta, saya nak bagi Akhir maklumat. sekali. Arau, Boleh. tentang orang asli. Sila. Okey, boleh. Terima kasih Datuk Yang Bertuah. Ni orang asli tak boleh. Ya, terima kasih. Di Endau, Dun Endau, Datuk Yang Bertuah. Sebentar. Yang berhormat Arau, saya hanya benarkan penjelasan yang terakhir. Satu. Lepas ini, gulung dan tutup. Ya, lepas ni gulung. Terima kasih Datuk Yang Bertuah. Orang asli di Endau putus harapan, tidak boleh bergantung pada siapa-siapa sehingga dalam pilihan raya negeri Johor mereka terpaksa melantik seorang untuk bertanding di Dun Endau ni bagi membela orang asli yang mana mereka tidak dibela. Harapan mereka kepada kerajaan Pakatan Harapan sampai sekarang tak ada apa-apa pembelaan kepada orang asli di Dun Endau. Mereka bertanding sekarang. Orang asli, komuniti asli, cadang seorang daripada calon daripada orang asli bertanding di Dun Endau nak bagi tahu mereka dah putus harapan. Tidak ada pembelaan terhadap mereka orang asal ini. Terima kasih. Ya. Orang asli eloklah bersama dengan PN dan juga BN. Okey, baik tajuk ni balik. Tetapi saya nak beritahu, kita boleh tengok balik banyak tempat yang telah diceroboh. Tidak diwartakan tapi telah dimasukkan, ditandakan dalam tanah kerajaan, iaitu ialah tanah reserve orang asli. Jadi yang tu banyak yang diceroboh kita dan telah mendapat hasil. Kita boleh dapat hasil semula melalui Yayasan Negeri supaya ambil balik dan kita agihkan kepada orang asli. Jadi kita menyokong apa-apa saja usaha orang asli dan kita berharap apa yang kita buat ini dapat membantu orang asli. Kita tak boleh biar benda ni berterusan. Dah lama dah kita cakap. Tetapi kita tak capai sepenuhnya. Akhir sekali, sebagaimana telah janji dengan speaker, ialah berhubungan gig ekonomi. Gig ekonomi ni kesian pada mereka yang bekerja kadang-kadang 16 jam satu hari.
kadang-kadang mereka cuma di-terminate kerana orang komplain ya. Jadi gig ekonomi ni kena dibagi perhatian yang lebih serius dan juga di bawah Suhakam yang kita sebut pasal Rohingya. Rohingya kerana mulut seorang wanita, mungkin saya tak tahu, mungkin dia Rohingya, kan dia duduk di Australia ke di mana-mana, cari ni orang yang telah menyebabkan, saya ingat orang Timur syak wasangka pada orang Rohingya kerana mulut ni. Padahal orang yang paling banyak memberi layanan yang baik kepada orang Rohingya ialah orang Malaysia. Orang yang UNHCR keluarkan kad di Indonesia, di Filipina, di Cambodia, di Thailand, semua lari ke Malaysia. Padahal mereka juga ada human right. Tetapi apa yang jadi sekarang ni, kenapa semua lari ke Malaysia? Ini menunjukkan bahawa Malaysia bagus. Tetapi saya ingat Suhakam kena tengok benda ni, bahawa sebenarnya Malaysia yang terbaik dibandingkan dengan semua negeri-negeri yang berkenaan yang hanya bagi kad tetapi tak bagi perlindungan seperti yang dibagi oleh kerajaan Malaysia. Tapi kalau sekiranya sekarang ni apa yang jadi, pada saya jadi menteri 150,000, sekarang 250,000. Apa dah jadi dengan dunia ni? Meningkat. Kita kena ambil tindakan sewajar. Terima kasih Speaker yang juga yang hebat dan dahsyat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Arif. Yang Berhormat Parit, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberikan ruang dan peluang kepada saya untuk turut serta membahaskan Kertas Statut 102 tahun 2026 iaitu laporan tahunan dan penyata kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam bagi tahun 2024. Sebelum saya menyentuh perincian laporan ini, izinkan saya membuka ucapan saya dengan membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi yang memperkatakan kebenaran kerana Allah walaupun terhadap dirimu atau ibu bapamu atau kepada kaum kerabatmu. Datuk Yang di-Pertua, ayat ini bukan sekadar seruan moral tetapi asas kepada satu prinsip yang Parit percaya amat relevan kepada perbahasan hari ini, bahawa keadilan atau al-adlu dan pemuliaan maruah insan, karamatul insan bukan konsep import dari barat tetapi teras yang telah lama wujud dalam tamadun Islam jauh sebelum wacana hak asasi manusia moden diformalkan menerusi pengisytiharan hak asasi manusia sejagat pada tahun 1948. Parit membangkitkan perkara ini kerana Parit sedar di kalangan sebahagian masyarakat kita masih ada anggapan bahawa hak asasi manusia adalah wacana asing yang bercanggah dengan nilai-nilai agama dan budaya tempatan. Parit berdiri di sini hari ini untuk menegaskan sebaliknya bahawa memperjuangkan hak asasi manusia adalah sebahagian daripada maqasidus syariah, iaitu pelindungan agama, hifzul din, nyawa, hifzul nafs, begitu juga akal, hifzul aql, hifzul nasl, menjaga keturunan, dan hifzul mal, menjaga harta. Ini daruriyatil khams, perkara daruriyat yang 5. Apabila Suhakam memperjuangkan hak kanak-kanak, hak orang asal, hak golongan rentan dan maruah golongan tahanan, mereka sebenarnya telah menegakkan objektif-objektif inilah. Objektif yang sepatutnya turut menjadi keutamaan kita sebagai pembuat dasar di dalam Dewan Yang Mulia ini. Datuk Yang di-Pertua, izinkan saya menyentuh beberapa perkara substantif dalam laporan ini. Pertamanya berkaitan dengan statistik aduan dan pemantauan. Laporan Suhakam menunjukkan bahawa telah menerima sebanyak 1074 laporan, 1074 aduan sepanjang tahun 2024. Dan setelah siasatan, sebanyak 867 aduan disahkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. 867 aduan disahkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, iaitu 696 di Ibu Pejabat Kuala Lumpur, 58 di Pejabat Sabah dan 113 di Pejabat Sarawak. Yang membimbangkan saya, Datuk Yang di-Pertua, hanya 41% saja, iaitu 356 kes saja daripada jumlah ini yang berjaya diselesaikan sepanjang tahun. Bakinya masih dalam siasatan atau menunggu maklum balas agensi berkaitan. Angka ini penting bukan sekadar sebagai statistik tetapi sebagai cerminan penderitaan sebenar rakyat, golongan tahanan, pelarian, orang asal, kanak-kanak yang menunggu keadilan. Dalam Islam,
kelewatan menegakkan hak seseorang bukanlah perkara kecil. Sabda Nabi SAW diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "U'tul ajira ajrahu qabla an yajifa araquh." Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum kering peluhnya. Sebuah peringatan bahawa penangguhan hak walaupun sekecil mana adalah suatu bentuk kezaliman. Maka saya menyuruh kementerian yang berkaitan supaya mempercepatkan tindakan kepada rujukan dan syur Suhakam supaya kadar penyelesaian aduan dapat dipertingkatkan pada tahun-tahun akan datang. Kedua, kedudukan kewangan Suhakam, satu kebimbangan serius saya. Jika diliti pada jadual 19 dan 20 dalam laporan ini, terdapat trend yang wajar mencemaskan kita semua. Aset bersih Suhakam telah merosot secara mendadak daripada 4,74 juta pada tahun 2021 kepada hanya 1.53 juta di 2024, iaitu penurunan sebanyak 67% dalam tempoh 3 tahun. Suruhanjaya turut mencatatkan kekurangan defisit operasi sebanyak 1.84 juta pada tahun 2024. Ini keadaan yang merunsingkan kita. Yang ketiga, Datuk Yang di-Pertua berkaitan hak orang asal dan orang asli. Laporan turut menegaskan bahawa hak tanah adat orang asal masih tidak terjamin dengan undang-undang seperti Sarawak Land Code lebih mengutamakan pemilikan negeri berbanding tuntutan warisan turun-temurun. Isu ini turut dikaitkan dengan risiko eksploitasi wilayah asal menerusi inisiatif perdagangan karbon tanpa perundingan yang telus. Datuk Yang di-Pertua, dalam fiqh Islam, konsep pemilikan tanah dan hak masyarakat setempat, hukukul jiwar dan ihya'ul mawat dengan izin, sentiasa mengiktiraf hubungan sejarah dan sosial sesuatu kaum dengan tanah yang mereka duduki serta usahakan secara turun-temurun. Islam telah menggariskan perkara ini awal-awal lagi. Justru saya menyokong sepenuhnya syur Suhakam agar kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri memperkukuhkan rangka undang-undang selaras dengan United Nations Declaration of the Right Indigenous People UNDRIP yang telah pun Malaysia sokong pada tahun 2027. Sebagai penutup, Datuk Yang saya ingin mengulang bahawa perjuangan hak asasi manusia dan penghayatan agama bukanlah landasan yang bertentangan, tetapi dua jalan yang menuju destinasi yang sama, iaitu keadilan, maruah, kesejahteraan insan. Rasulullah SAW sendiri dalam khutbah yang terakhir baginda di Padang Arafah telah menggariskan prinsip kesaksamaan sejagat. Sabda Nabi, "Ala la fadla li Arabiyyin ala ajamin, wala li ajamin ala Arabiyyin, wala li ahmar ala aswad, wala aswada ala ahmar illa bittaqwa." Tiada ada kelebihan bangsa Arab dan bangsa bukan Arab atau bangsa bukan Arab ke atas Arab kecuali dengan takwa, demikian juga warna kulit. Tidak ada beza. Ini adalah asas hak asasi manusia dalam erti kata yang paling tulen. Justru saya menyuruh Dewan Yang Mulia ini agar menerima laporan tahunan dan penyata kewangan Suhakam ini bukan sekadar sebagai dokumen rutin untuk dicatat masuk, tetapi sebagai cerminan yang memperlihatkan kepada kita di manakah kedudukan sebenar negara kita dalam usaha melindungi golongan rentan dan sebagai seruan tindakan supaya kerajaan memperkukuhkan lagi sokongan kewangan dan institusi kepada Suhakam agar ia terus mampu berdiri sebagai badan bebas yang menyuarakan kebenaran walaupun kepada pihak berkuasa sekalipun. Dengan itu saya menyokong kertas ini dibentang dan dibahaskan dengan sewajarnya. Sekian Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Dipersilakan Yang Berhormat Kampar. Terima kasih, Terima Speaker. Mohon boleh bagi kelonggaran sikit sebab saya telah sediakan pembahasan selama 9 minit dan saya ada sentuh tentang hak orang asli. Terima kasih, Terima Speaker. Saya mahu membawa 3 isu utama. Pertama, hak orang asli terhadap tanah, hutan dan air. Kedua, hak kesihatan rakyat dalam isu HIV, AIDS. Ketiga, perlindungan kanak-kanak daripada jenayah seksual. Suhakam dalam laporan ini menegaskan bahawa hak asasi manusia bukan hanya tentang kebebasan politik. Ia juga tentang hak ekonomi, sosial dan kebudayaan. Suhakam memberi perhatian kepada isu buruh paksa, ekonomi gig, pelarian, kanak-kanak, orang asal dan orang asli, warga emas, OKU dan pekerja migran. Suhakam juga menyebut isu tanah adat, tahanan, diskriminasi dan salah laku pihak berkuasa sebagai sebahagian daripada kerja pemantauan mereka. Jadi apabila kita bahas laporan ini, kita tidak boleh bercakap secara umum saja. Kita mesti tanya isu mana yang masih gagal ditangani. Kita juga mesti berani menegur apabila pihak tertentu hanya bercakap tentang hak rakyat secara terpilih. Terima Speaker, saya mula dengan isu orang asli. Laporan Suhakam menyatakan bahawa masyarakat orang asal dan orang asli
masih berdepan cabaran berkaitan tanah, identiti dan penyertaan dalam pembangunan. Hak tanah adat masih tidak terjamin. Suakam juga menyebut risiko projek guna tanah dan perdagangan karbon yang boleh menjejaskan wilayah orang asal tanpa rundingan dan persetujuan yang telus. Komuniti turut berdepan isu pampasan tanah tidak mencukupi, infrastruktur lemah, halangan pendidikan dan kesukaran mendapatkan dokumen pengenalan. Ini isu hak asasi yang nyata. Bagi orang asli, tanah itu sumber hidup mereka. Itu tempat mereka cari makan, identiti mereka dan masa depan anak-anak mereka. Pembangkang sangat lantang bercakap tentang mempertahankan tanah dan hak rakyat. Tetapi apabila tanah adat orang asli terancam, suara mereka tidak cukup kuat. Apabila hutan dibuka, sungai tercemar dan masyarakat pedalaman hilang sumber hidup, mereka tidak jadikan isu ini sebagai agenda utama. Saya rujuk kepada laporan Malaysia Kini yang bertarikh Ogos 30, 2018. Isu tanah orang asli di Gua Musang. Kelantan nak jumpa Suhakam dulu, baru pusat. Jadi ini sudah berita 8 tahun. Saya nak tanya kepada pembangkang. Sudah 8 tahun isu orang asli di Gua Musang. Sampai hari ini tidak ada apa-apa penyelesaian. Kelantan sudah lama ditadbir oleh PAS. Jadi jangan berpura-pura bahawa isu tanah, isu hutan, isu air dan alam sekitar tidak ada kaitan dengan kerajaan negeri. Mereka ada kuasa dan tanggungjawab. Sudah memerintah begitu lama, rakyat berhak tahu apakah hasilnya. Saya minta boleh saya respon sikit tak? Tak bagi, saya tak cukup masa 6 minit maknanya saja. sejak kerajaan Saya negeri ini bertanggungjawab. Saya tak bagi. Saya minta kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri mengambil tindakan yang jelas. Pertama, semua projek yang melibatkan tanah adat orang asli mesti ada rundingan sebenar. Kedua, kerajaan mesti mempercepat pemetaan tanah adat. Ketiga, pampasan mesti adil dan mengambil kira kehilangan sumber hidup, bukan hanya nilai tanah. Keempat, akses kepada dokumen, sekolah, klinik, jalan raya dan air bersih mesti dipercepat. Timbalan Speaker, kedua, isu HIV AIDS dan hak kesihatan rakyat. Hak asasi manusia juga melibatkan hak untuk mendapat maklumat kesihatan, saringan, rawatan, kaunseling dan perlindungan daripada stigma. Pada tahun 2024, Kementerian Kesihatan memaklumkan Malaysia merekodkan 3,185 kes HIV baru. Sebanyak 90% melibatkan lelaki, 3/4 melibatkan mereka berumur 20 hingga 39 tahun dan 96% jangkitan berlaku melalui transmisi seksual. Kelantan juga mempunyai isu khusus. Pada tahun 2022, Pengarah Kesihatan Kelantan dilaporkan menyatakan bahawa peratusan kes HIV dalam kalangan kumpulan tertentu meningkat daripada 15.9% pada tahun 2016 kepada 49.1% pada tahun 2021. Ini menunjukkan masalah sudah wujud lama dan memerlukan pendekatan kesihatan awam yang Itu berkesan. 2022. Kenapa tak ambil 57 sebelum merdeka tu yang Pada Jun 2025, satu program jangkauan HIV di Kota Baru diserbu polis. Sebentar. Yang berhormat nak mencelah ada peraturan 37 ya. Masa saya berkongsikan, saya tidak mahu kaedah-kaedah yang tidak berpandukan peraturan. Teruskan. Pada Jun 2025, satu program jangkauan HIV di Kota Baru diserbu polis. NGO Sahabat kemudian menjelaskan bahawa program itu ialah program kesihatan, bukan parti. Program itu melibatkan ceramah kesihatan, saringan HIV dan STI serta rujukan kepada fasiliti KKM untuk ujian pengesahan dan rawatan susulan. Sahabat juga menyatakan bahawa mereka telah bekerjasama dengan KKM, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan dan Malaysia AIDS Council sejak 2006. Ini membimbangkan. Apabila program kesihatan awam disalah faham sebagai isu moral atau politik, orang yang berisiko tinggi akan takut tampil. Mereka takut diperiksa, mereka takut dihina, mereka takut nama mereka tersebar. Saya mahu tanya pembangkang secara terus. Adakah mereka nak selesaikan isu HIV atau mahu jadi isu ini bahan ceramah politik? Isu ketiga, perlindungan kepada kanak-kanak. Saya mahu menjawab hantaran Ahli Parlimen Pasir Mas yang menuduh Jelutong menjadikan Dewan Rakyat sebagai pentas fitnah terhadap Kelantan. Saya tidak setuju dengan pendekatan itu. Dalam isu jenayah seksual terhadap kanak-kanak, tugas kita bukan untuk mempertahankan parti atau negeri. Tugas kita untuk melindungi kanak-kanak. Ahli Parlimen Pasir Mas juga cuba menjawab dengan mengatakan Kelantan bukan negeri tertinggi dari segi jumlah kes.
Beliau membandingkan Kelantan dengan Selangor, Johor, Sabah dan negeri lain berdasarkan jumlah kes mutlak. Tetapi itu bukan satu perbandingan yang adil. Itu bukan apple to apple comparison. Selangor dan Kuala Lumpur mempunyai jumlah penduduk yang jauh lebih besar daripada Kelantan. Kalau mau membuat perbandingan yang lebih adil, kita mesti lihat kadar kes berbanding jumlah penduduk, bukan jumlah kes mutlak saja. Data populasi negeri Dosem disediakan di Open Dosem melalui negeri, tahun, jantina, umur dan etnik. Berdasarkan jadual 5.6 statistik kanak-kanak Malaysia 2025, bagi jenayah seksual melibatkan mangsa berumur 18 tahun dan ke bawah, Kelantan mencatatkan 124 kes, Selangor 368 kes dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 113 kes. Jika dikira secara kasar bagi setiap 100,000 penduduk, Kelantan mencatatkan sekitar 6.6 kes bagi setiap 100,000 penduduk, Selangor 5 kes bagi setiap 100,000 penduduk dan Kuala Lumpur sekitar 5.5 kes bagi setiap 100,000 penduduk. Ini bermakna untuk kategori jenayah seksual melibatkan mangsa bawah 18 tahun pada tahun 2023, kadar Kelantan lebih tinggi daripada Selangor dan Kuala Lumpur apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk. Jadi jangan hanya baca angka mutlak. Baca juga kadar mengikut penduduk. Lebih penting, trend Kelantan juga meningkat. Dalam jadual 5.6, jumlah jenayah seksual melibatkan mangsa bawah 18 tahun naik daripada 92 kes pada tahun 2022 kepada 124 kes pada tahun 2023. Kes rogol pula naik daripada 75 kes kepada 98 kes dalam tempoh yang sama. Dalam jadual yang sama, kesalahan seksual melibatkan kanak-kanak di Kelantan meningkat daripada 59 kes pada tahun 2022 kepada 73 kes pada tahun 2023 dan 91 kes pada tahun 2024. Jadi apakah yang sebenarnya nak dinafikan? Jadi kalau nak katakan Kelantan bukan nombor satu dari jumlah kes, maka ini isu tak serius. Jadi saya harap Kementerian boleh bagi satu statistik yang sebenar yang ikut secara populasi dan boleh kita semua bahaskan di sini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Berikut dipersilakan Yang Berhormat Hulu Selangor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang Dipertua memberikan ruang kepada saya untuk sama-sama membahaskan laporan Suhakam 2024. Datuk Dipertua, sebagai permulaan saya ingin menyentuh isu berkaitan peranan pihak berkuasa tempatan PBT dalam memperkasa hak golongan OKU. Antara perkara yang dibangkitkan oleh Suhakam ialah keperluan memperkukuh penguatkuasaan kemudahan mesra OKU sedia ada serta peranan PBT dalam menyediakan persekitaran yang lebih inklusif kepada golongan OKU. Kita melihat kemudahan untuk OKU telah disediakan, namun aspek penyelenggaraan dan penguatkuasaan masih belum memuaskan. Contohnya petak parkir OKU disalahgunakan. Laluan khas dihalang. Kemudian awam tidak selenggara dengan baik atau reka bentuk bangunan masih menyukarkan akses kepada golongan OKU. Jadi berdasarkan dapatan daripada Suhakam ini, apakah tindakan yang sedang diambil oleh kerajaan bagi memastikan tindakan penguatkuasaan dan penambahbaikan kemudahan mesra OKU dapat dilaksanakan dengan lebih menyeluruh dan berkesan. Selain itu, satu lagi isu yang dibangkitkan di dalam laporan Suhakam ini adalah berkaitan dasar 1% peluang pekerjaan kepada golongan OKU yang masih belum berjaya mencapai sasaran walaupun dasar tersebut telah lama diperkenalkan. Saya ingin mendapatkan penjelasan, adakah kementerian telah menjalankan penilaian yang menyeluruh di semua PBT mengenai pelaksanaan dasar 1% ini? Apakah cabaran sebenar yang dikenal pasti sehingga sasaran tersebut masih belum dicapai? Sekiranya cabaran ini telah dikenal pasti, apakah pelan tindakan KPKT bagi membantu PBT mengatasinya dan memastikan dasar ini benar-benar dapat direalisasikan di seluruh negara? Datuk Yang Ulu Selangor, boleh saya minta laluan sikit? Sekejap je. Sama, cepat sikit. Terima kasih Hulu Selangor. Setuju Hulu Selangor bahawa inilah sebenarnya perbahasan yang sepatutnya kita lontarkan di Dewan Rakyat. Jadi adakah Hulu Selangor bersetuju ahli parlimen macam Kampar ni saya cabar dia untuk berdebat di mana-mana platform di luar Dewan dalam isu yang disebutkan tadi, dan kalau tak nak sahut ia merupakan satu ciri-ciri yang agak boleh disebut sebagai agak tidak berani atau mungkin agak pengecut. Terima kasih. Saya setuju. Datuk Bertua, perkara yang kedua yang ingin saya sentuh ini juga berkait rapat dengan perlindungan hak dan sokongan kepada golongan orang kurang upaya OKU
iaitu program pemulihan dalam komuniti PDK. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari pihak kerajaan berhubung pelaksanaan keperluan pendaftaran program pemulihan dan komuniti PDK sebagai pusat jagaan di bawah Akta Pusat Jagaan 1993, Akta 506, selaras dengan garis panduan bantuan kewangan PDK tahun 2024, pindahan 2025 yang mula buka kuasa pada 1 Januari 2026. Hasrat kerajaan untuk memastikan setiap PDK memenuhi standard yang ditetapkan sememangnya wajar disokong. Namun, apa yang membimbangkan ialah bagaimana kerajaan boleh membantu dalam pelaksanaan dasar tersebut, terutamanya kepada PDK-PDK yang mempunyai sumber kewangan yang terhad. Saya mengambil contoh di Hulu Selangor, terdapat 9 buah PDK yang mana sebahagian daripada mereka sedang berdepan kesukaran untuk memenuhi keperluan pendaftaran sebagai pusat jagaan kerana melibatkan kos yang cukup tinggi seperti penyediaan pelan bangunan, kelulusan teknikal dan penambahkan premis. Sekiranya sesebuah PDK tidak mampu memenuhi syarat pendaftaran, adakah ini bermaksud mereka berisiko untuk kehilangan kelayakan bagi menerima bantuan geran kerajaan bagi masa akan datang? Sekiranya bantuan tersebut terhenti, operasi PDK pastinya akan terjejas. Petugas juga terpaksa berhadapan dengan kesukaran untuk meneruskan perkhidmatan atau lebih buruk lagi terpaksa ditutup. Maka yang paling terkesan adalah golongan OKU itu sendiri. Ini salah satu jurang yang berlaku antara dasar dan juga pelaksanaan. Sesuatu dasar mestilah mengambil kira realiti sebenar di lapangan. Saya mohon kementerian menjelaskan apakah tindakan yang sedang dilaksanakan bagi membantu PDK-PDK yang tidak berkemampuan untuk melengkapkan proses pendaftaran seperti bantuan teknikal, grant khas, one-off, skim pembiayaan dan sebagainya. Saya mohon agar perkara ini dapat diteliti semula dan diperjelaskan oleh kementerian. Datuk Yang di-Pertua, perkara terakhir yang ingin saya sentuh adalah perkara yang saban tahun dibangkitkan, iaitu berkaitan hak masyarakat orang asli. Suhakam telah lama menekankan kepentingan pengiktirafan hak masyarakat orang asli, termasuk susulan terhadap inkuari nasional mengenai hak tanah orang asli sebagai antara agenda dasar yang perlu terus diberikan perhatian oleh kerajaan. Isu perwataan tanah bukan sekadar soal status tanah, tetapi merupakan asas perlindungan hak masyarakat orang asli dan penempatan mereka. Sehingga Jun 2026 ini, berapa banyakkah penempatan orang asli di seluruh negara yang telah berjaya diwartakan, khususnya di Hulu Selangor yang mempunyai 16 buah perkampungan orang asli? Apakah tindakan yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan bagi mempercepatkan proses perwataan tersebut? Datuk Yang di-Pertua, satu lagi sudut yang perlu dilihat oleh Suhakam itu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat orang asli, termasuk dari aspek kemudahan asas, perumahan, pendidikan, kesihatan, infrastruktur dan juga peluang ekonomi. Di lapangan kita melihat masih terdapat rumah-rumah yang memerlukan pembaikan, kemudahan awam yang perlu dinaik taraf serta isu penyelenggaraan utiliti seperti keperluan penambahan lampu jalan yang memerlukan perhatian segera. Datuk Yang Betul minta tambahan sikit masa. Mungkin isu ini kelihatan kecil berbanding isu yang lebih besar seperti perwatan tanah. Namun bagi masyarakat orang asli yang menghadapinya setiap hari dan tinggal jauh di pedalaman, ia cukup memberi kesan yang besar kepada keselamatan, keselesaan dan kualiti hidup mereka. Oleh itu, saya ingin bertanya kepada kerajaan, apakah pelan tindakan kerajaan bagi memastikan masyarakat orang asli turut menikmati penambahbaikan dari segi perumahan, kemudahan asas, keselamatan, utiliti dan pembangunan sosioekonomi? Adakah dasar pembangunan orang asli yang sedang dirangka turut menggariskan satu pelan pembangunan yang menyeluruh bagi meningkatkan taraf hidup masyarakat orang asli? Selagi isu-isu kemudahan asas seperti rumah kediaman, bekalan utiliti dan kemudahan awam masih berlarutan, selagi itulah mereka akan merasakan bahawa pembangunan belum benar sampai kepada mereka. Datuk Yang di-Pertua, saya percaya sekiranya setiap syur diteliti dan terjemahkan kepada tindakan yang nyata, maka perbahasan laporan Suhakam akan benar-benar memberi makna dan manfaat kepada rakyat. Sekian, terima kasih. Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Hulu Selangor. Berikut dipersilakan Yang Berhormat Maran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang Bertua.
Sebelum saya mulakan perbahasan saya ingin mengucapkan selamat datang kepada pelajar-pelajar tingkatan 6 Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Mahmud Mat, Pekan Pahang dan yang lain-lain. Terima kasih Tuan Ketua kerana izinkan saya untuk turut membahaskan laporan Suhakam 2024 pada hari ini. Datuk Yang Ketua, dalam membahaskan laporan Suhakam 2024 ini, saya ingin menumpukan kepada 3 isu utama yang menyentuh perlindungan kelompok rentan. Pertama, keadaan tahanan dan kematian dalam tahanan. Kedua, skam kebocoran data dan perlindungan rakyat rentan. Ketiga, hak kanak-kanak dan remaja kepada ruang digital yang selamat. Pertama, saya mulakan perbahasan saya dengan menyentuh isu keadaan tahanan, kesesakan penjara dan kematian dalam tahanan. Datuk Yang Betul, laporan Suhakam 2024 memberikan satu gambaran yang sangat serius tentang keadaan tempat tahanan di negara ini. Isunya bukan kecil, ia melibatkan lokap polis, penjara, depo immigration dan pusat tahanan yang berada di bawah tanggungjawab beberapa agensi utama seperti Kementerian Dalam Negeri, PDRM, Jabatan Penjara, Jabatan Immigration dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Suhakam merekodkan 25 kematian dalam tahanan polis sehingga 31 Disember 2024. Termasuk 12 kes di lokap dan 13 kes lain sama ada di hospital, dalam perjalanan ke hospital atau di penjara. Angka ini menunjukkan bahawa isu tahanan bukan sekadar soal disiplin dan keselamatan, tetapi menyentuh hak paling asas iaitu hak untuk hidup, mendapat rawatan, dilindungi dan dilayan secara bermaruah. Lebih membimbangkan, laporan Suhakam turut menunjukkan kelemahan sistemik seperti kelewatan rawatan, saringan kesihatan tidak sempurna dan fasiliti yang tidak mencukupi. Ini menandakan tempat tahanan kita perlu ditambah baik secara menyeluruh sama ada dari sudut kapasiti, tadbir urus dan accountability tempat tahanan. Datuk Betul, lawatan Suhakam ke lokap polis, penjara dan depo immigration menunjukkan masalah tempat tahanan masih bersifat struktur. Tanpa penyelesaian dasar yang jelas, penahanan berpanjangan layanan hanya akan membebankan depo, meningkatkan risiko kesihatan dan menjejaskan maruah tahanan. Maka soalan saya ingin bertanya bagaimana dapatan Suhakam ini diambil kira dalam perbincangan pindaan rang undang-undang penjara. Yang kedua, apakah perkembangan terkini perbincangan berhubung pindaan rang undang-undang penjara khususnya dalam menjawab dapatan Suhakam berkaitan kelemahan struktur dan tadbir urus dalam pengurusan tempat tahanan. Yang ketiga, bagaimana pindaan rang undang-undang penjara ini akan membantu meminimumkan aduan yang sering dibangkitkan oleh Suhakam, termasuk aduan berkaitan isu struktur dan tadbir urus di penjara. Kerajaan perlu menjelaskan indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberkesanan pindaan ini supaya selepas rang undang-undang ini diluluskan kita boleh menilai sama ada jumlah aduan benar-benar berkurang dan keadaan tahanan benar-benar bertambah baik. Datuk Yang Ketua, saya ingin mencadangkan 4 perkara. Pertama, semua tempat tahanan berkapasiti tinggi mesti mempunyai sistem CCTV yang berfungsi, diselenggara dan disimpan rakamannya untuk tempoh yang munasabah. Apakah fasiliti ini ada dan berfungsi sepenuhnya? Yang kedua, semua tahanan mesti melalui sayanan kesihatan awal dalam tempoh yang ditetapkan, bukan selepas keadaan menjadi kritikal. Yang ketiga, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesihatan Malaysia perlu melaksanakan audit kesihatan dan keselamatan secara berkala di lokap, penjara dan depo immigration. Yang keempat, setiap kes kematian dalam tahanan mesti dipantau dengan mekanisme bebas termasuk inquest yang close apabila wujud unsur kecuaian, kelewatan rawatan atau keraguan dalam punca kematian. Datuk, isu yang kedua ialah saya ingin menyentuh isu skam, kebocoran data dan peranan Suhakam dalam melindungi rakyat rentan. Laporan Suhakam 2024 banyak menyentuh isu kelompok rentan. Pada pandangan saya, dalam dunia hari ini, kelompok rentan bukan sahaja terdedah kepada kemiskinan, diskriminasi atau kelemahan akses kepada perkhidmatan asas. Mereka juga semakin terdedah kepada jenayah digital, khususnya skam dan kebocoran data. Hari ini ramai rakyat menjadi mangsa skam. Simpanan hilang, wang pencen lesap, akaun bank dikosongkan,
ada yang malu membuat laporan, ada yang mengalami tekanan emosi, ada yang kehilangan seluruh simpanan hari tua. Datuk Yang Bertua, isu yang ketiga ialah tentang saya ingin membangkitkan hak kanak-kanak dan remaja untuk dilindungi dalam ruang digital. Isu ini sudah besar. UNICEF pernah menganggarkan sekitar 100,000 remaja di Malaysia mengalami bentuk jelas eksploitasi dan penderaan seksual dalam talian dalam tempoh setahun. Pada masa yang sama, MCMC melaporkan 957 kandungan ofensif melibatkan kanak-kanak dikesan di media sosial dan Januari hingga November 2025. Manakala operasi PDRM turut merampas lebih 40,000 bahan eksploitasi seksual kanak-kanak dalam Oxpedu 1.0. Ini bukan lagi isu kecil dalam telefon kanak-kanak. Isu ini isu perlindungan generasi. Hari ini remaja mudah terdedah kepada kandungan lucah, keganasan, perjudian, skam, roaming, iklan tidak bermuara dan algoritma yang menolak kandungan sensasi semata-mata kerana ia tinggi di tontonan. Kita tidak boleh hanya berharap anak-anak jaga diri anak-anak. Mereka masih membesar, akal, emosi dan nilai mereka sedang dibentuk dan kita perlu membelanya. Datuk Yang Bertua, isu hak asasi hari ini tidak boleh dilihat secara sempit. Ia bukan hanya soal lokap, penjara atau mahkamah, tetapi juga soal bagaimana negara dilindungi rakyat dalam ruangan digital yang semakin kompleks. Dalam sistem tahanan, seseorang yang dihukum oleh mahkamah memang kehilangan kebebasan tetapi bukan kehilangan nyawa, kesihatan atau maruah. Dalam ruang digital pula, jika data rakyat bocor, simpanan wang emas lesap, wanita dimanipulasi sedikit skam dan remaja diterdedah kepada kandungan lucah serta eksploitasi, itu juga kegagalan sistem pelindungan negara. Maka saya memohon kerajaan melihat laporan Suhakam ini sebagai asas tindakan bukan sekadar dokumen tahunan. Pertama, reformasi sebenar sistem tahanan. Kedua, pelindungan hak digital rakyat rentan. Ketiga, kawalan lebih tegas terhadap kandungan digital yang merosakkan kanak-kanak dan remaja. Negara mesti melindungi rakyat bukan saja selepas mereka menjadi mangsa tetapi sebelum mereka menjadi mangsa dan warga negara. Datuk Yang Bertua, saya bersetuju dengan beberapa cadangan daripada kawan-kawan ahli parlimen yang lain, termasuk daripada Arau, supaya Suhakam ini diberikan protokol yang lebih bagi membolehkan mereka menjalankan tanggungjawab sebagai satu badan babas bagi membantu kerajaan dalam menangani apa juga isu yang berkaitan dengan masyarakat di negara kita ini. Saya mencadangkan supaya berilah perhatian kerana masa depan negara kita adalah terletak pada rakyat dan anak-anak yang ada di negara kita pada hari ini. Terima kasih Datuk Yang Bertua, saya mohon menyokong untuk diberikan kekuatan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Amaran. Pembahas yang terakhir sebelum kita berhenti rehat untuk solat dan makan, dipersilakan Yang Berhormat Rauf. Terima kasih Tuan Speaker kerana memberi peluang kepada saya mengambil bahagian dalam pembahasan laporan tahunan dan penyata kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 2024. Tuan Di-Pertua, apabila kita membahaskan penyata kewangan Suhakam, kita bukan sekadar meneliti angka perbelanjaan atau laporan audit. Apa yang lebih penting ialah sama ada peruntukan yang diberikan oleh kerajaan kepada Suhakam benar-benar diterjemahkan kepada perlindungan hak asasi manusia yang menyeluruh, bebas dan konsisten kepada semua rakyat Malaysia. Saya ingin menyentuh dua perkara yang saya percaya amat penting. Perkara pertama ialah kes Teo Ping Hok. Bagi saya, kes ini bukan lagi sekadar satu kes jenayah. Ia merupakan antara titik hitam terbesar dalam sejarah hak asasi manusia Malaysia. Mahkamah Rayuan pada tahun 2014 telah memutuskan bahawa kematian Teo Ping Hok berpunca daripada perbuatan menyalahi undang-undang oleh seorang atau beberapa orang yang tidak dikenali. Namun begitu, sehingga hari ini, tiada seorang pun didakwa sama ada di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh ataupun Seksyen 304 kerana menyebabkan kematian tanpa niat membunuh. Lebih mendukacitakan siasatan kes tersebut akhirnya diklasifikasikan sebagai NFA, No Further Action.
Hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang paling asas. Apabila seseorang meninggal dunia ketika berada dalam jagaan pihak berkuasa, negara mempunyai tanggungjawab untuk memastikan siasatan dijalankan secara bebas, menyeluruh, telus dan berkesan, serta memastikan mereka yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Saya menghargai pendirian Suakam yang sebelum ini telah menggesa supaya keputusan NFA dikaji semula dan tindakan undang-undang yang sewajarnya diambil terhadap mana-mana individu yang bertanggungjawab. Namun sehingga hari ini, selepas 17 tahun, keluarga mendiang masih menunggu keadilan. Rakyat Malaysia juga masih menunggu kebenaran. Selagi tiada accountability, kes Teo Peng Hock akan terus menjadi satu titik hitam dalam sejarah hak asasi manusia negara dan satu ujian terhadap komitmen kita kepada rule of law serta reformasi institusi. Saya berharap Suakam akan terus memainkan peranan secara tegas dan konsisten supaya kes ini tidak dilupakan sehingga keadilan benar-benar ditegakkan. Tuan Dipertua, hak asasi manusia bukan sekadar berkaitan hak untuk hidup. Hak asasi manusia juga merangkumi hak untuk hidup dengan bermara, hak mencari rezeki serta hak untuk dilayan secara adil apabila seseorang berhadapan dengan tindakan pihak berkuasa. Saya melihat sepanjang laporan tahun Suakam 2024, Suruhanjaya banyak memberi penekanan kepada nilai keadilan, accountability dan perlindungan terhadap golongan rentan. Namun begitu, saya ingin membagikan satu isu yang pandangan saya masih belum diberikan perhatian yang mencukupi, iaitu nasib pekebun yang telah lama mengusahakan tanah tetapi tidak mempunyai hak milik berdaftar apabila mereka kehilangan mata pencarian akibat pertikaian tanah. Di kawasan Raub, ramai pekebun musang keng atau durian telah mengusahakan kebun mereka selama lebih 40 dekad. Mereka membuka kawasan tersebut dengan tenaga sendiri, melaburkan modal sendiri, menjaga pokok selama bertahun-tahun sebelum menikmati hasilnya. Namun kemudiannya, kerajaan negeri telah memberikan hak kutipan hasil, iaitu tapping right kepada syarikat swasta bernama DOA Plantation. Apa yang dikesalkan ialah petani mendakwa mereka bukan sahaja tidak diberikan ruang runtingan yang bermakna, malah hasil tanaman mereka usahakan selama puluhan tahun turut diambil alih tanpa pampasan sehingga menjejaskan mata pencarian mereka. Tuan Speaker, apa yang saya bangkitkan ialah persoalan hak asasi manusia dalam pelaksanaan kuasa pentadbiran. Apabila sesuatu tindakan menyebabkan seseorang kehilangan sumber rezeki yang dibina selama berpuluh-puluh tahun, adakah proses tersebut benar-benar menghormati prinsip keadilan? Adakah mereka diberikan peluang yang adil untuk didengar? Adakah proses konsultasi dijalankan secara bermakna? Adakah tindakan yang diambil memenuhi prinsip procedural fairness dan proportionality supaya pelaksanaan undang-undang tidak membawa kesan yang terlalu berat terhadap kehidupan rakyat? Saya percaya persoalan-persoalan inilah yang juga wajar diberikan perhatian oleh Suakam. Tuan Speaker, seumpama itu saya ingin mengemukakan beberapa cadangan. Pertama, saya berharap Suakam dapat memperluaskan skop kajiannya terhadap isu hak kepada mata pencarian, right to livelihood. Khususnya dalam kes-kes pertikaian tanah yang melibatkan rakyat yang telah lama bergantung kepada hasil pertanian sebagai sumber kehidupan mereka. Boleh mencelah? Ya? Celah boleh? Saya tak ada masa. You boleh tanya satu soalan lah. Sikit ya? Sikit-sikit tanya. Tentang tanah di Raub ni, sebenarnya apa yang dibuat tindakan oleh kerajaan ialah melibatkan tanah-tanah haram. Itu yang ni. Jadi kalau kita nanti ya Mat, kalau kita boleh bela pencerobohan tanah haram, supaya kita boleh bela je penjenayah yang buat jenayah. Maran, adakah kamu sekarang kamu bela syarikat swasta yang mengambil semua hasil pekebun? Adakah kamu hak membela syarikat swasta dan bukan rakyat? Yang berhormat, sila jawab. Saya tanya soalan. Yang berhormat, kedua-duanya. Tengok di atas tu. Yang berhormat orang tua. No. Saya tengok lagi. Bertekak, dua-dua saya lakukan. Teruskan. 1 minit. Apa yang saya nak tegaskan di sini, apa yang Maran bangkitkan adalah salah. Kerana kami adalah bertujuan untuk mempertahankan pekebun, hasil-hasil mereka, usaha-usaha mereka. Dan sekarang semua hasil ini dirampas oleh satu syarikat. Adakah Maran berani berucap bahawa
beliau adalah mempertahankan syarikat dan bukan rakyat. Oleh itu, saya harap suakam dapat mengadakan sesi libat urus bersama semua pihak yang berkepentingan dalam kes-kes seperti ini bagi menilai sama ada pelaksanaan kuasa pentadbiran benar-benar mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan seterusnya mengemukakan syur penambahbaikan kepada kerajaan. Sekian, terima kasih Tuan Speaker. Baik, terima kasih Yang Berhormat. Majlis dengan ini